Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi di Fishana Family. Untuk di video hari ni, kami nak kemas rumah sebabnya baru balik pada holiday. So, kami nak bersih-bersih apa yang patut. Tanpa kita berlengah masa lagi, let's go! So, hari ni kami nak kemas. Nak stokin Ryan. Ni Hafia. Hafia tengah makan biskut. So, tadi kami pun dah makan, dah breakfast. Makan biskut Oreo je. Makan apa yang ada je dulu. Ni atas meja kami ni siapa. Ni petai. Ni kami nak buat sampai petai je. Ni Pia ni mengapu. Ni kain baju kami. Okey, sambil-sambil tu kami nak basuh kain baju kami ni. Ni baju hak kami pergi jalan tu lah. Ni kita buat kerja dulu. Ni kami nak masak dulu. Kami nak buat sampai petai. Kami guna cabai kering. Cabai kering sikit. Tak takut Hafia tak boleh makan pula, pedas sangat. Itu kami guna bawang. Bawang merah je lah. Kami ambil bawang merah dalam 2 biji sebab masukkan bawang lebih ni tak mau bagi pedas sangat lah. Cabai kering ni lepas siap potong ni kami akan rendam dulu. Bagi dia punya cabai dia tu kembang. Bila kita blender sekali dia akan hancur dengan mudah lah. Lepas tu bila kita tumis pun dia punya cabai tu akan cantik. Merah elok lah orang kata. Kalau kita tak rendam, rasanya macam dia punya habuk yang melekat kat cabai kering ni tak mudah nak tanggai. Jadi kita guna ayak biasa tu kan. Kami guna cabai kering sikit. Cabai yang ni jenis tak pedas sangat. Tak satu lagi tu pedas. So ni kami guna 2 biji bawang besar. Sambil kami duk masak ni kami dah cuci kain tadi tu. Kami cuci pakai tangan, kita masukkan dalam mesin je. Tapi kami tak mau basuh semua lah. Sebab sekejap takut tak ada tempat nak sidai. Kita pakai kita pakai pula dah. Kita basuh separuh dulu. So kita basuh lain. Dekat cuaca kat tempat kami hari ni rasa panas je lah. Siap. Okey, apa ni cabai kering yang kami dah siap rendam dengan air panas tadi. Kami dah basuh, cuci bersih. Kami gunakan ni 2 biji bawang besar tadi kan, kami potong 4. Lepas tu kami gunakan sedikit lah. Kami ambil sikit ni belacan. Belacan ni dari Tanjung Dawai. Tak mahu guna banyak sangat, so guna sikit je bagi bau-bau sikit kan. Okey, ni kita blender. Apa sambil kita nak tumiskan cabai kering yang kita dah blender ni, kita panaskan minyak dulu. Minyak dah panas, kita masukkan pilih pisang kita ni ataupun cabai yang kita dah blender tadi. Apa kami nak biarkan sampai kami ni pecah minyak dulu. Sementara tu kami nak potong petai. Kita tudung lah, lebih cepat masak. Bagi dia cepat pecah minyak. Kami guna buah tomato separuh, kami belah 2 untuk menggantikan asam keping. Masukkan.
Kami tak suka masam sangat. Sebab tu kami suka, bila kami buat sambai, kami lebih suka gunakan buah tomato. Untuk ganti itulah asam teping ataupun asam jawa. Okay, apa ni kami dah siap buang tepi dia. So kami nak potong halus-halus. Okay, apa ni petai yang kami dah siap potong halus. Kami nak rendam dengan ayak garam. Okay, apa ni garam yang kami letak. Kami guna sikit garam. Lepas tu kita rendam ayak lah. Okey, ni yang dah kami siap rendam. Kita rendam sat. Sat kita basuh bagi bersih. Baru kita masukkan dalam dalam sambai kita. Bila sambai tu dah pecah minyak, kita masukkan ni lah petai. Yang apa? Ni ayam goreng ni untuk kami. So kejap lagi kami nak buat ayam kunyit untuk Ryan dan juga Hafia. Ni ayam yang kami dah letak kunyit dengan secukup rasa. Okay, sementara tu kita tengok kita punya sambai dah pecah minyak. Okay, sambai kami dah pecah minyak elok. Kami nak masukkan petai. Kami masukkan petai. Yang pada ni ikan bilis yang kami beli di Pasar Siti Khadijah. Mungkin kita nak tambah ayak. Kita masukkan ayak. Kacang. Tahu kami nak tunggu ayak dia dikering sikit. Kita masukkan secukup rasa. Mama, ni Fikri. Kita bagi kering sikit. Okey, rasa dia dah elok dah. Kita bagi kering sikit, tutup api. Okey, untuk yang sebelah sini kita nak goreng ayam kunyit. Untuk sambai kami ni dah masak, dah goreng sikit dah kuah dia, ayak dia tadi. Kami nak tutup api dulu, kita angkat. Sekejap dah. Sekejap lagi boleh makan dah ni. Tunggu ayam kunyit masak, kita makan dulu. Baru kami nak sambung buat kerja. Kerja-kerja rumah. Kunyit kita ni dah nak masak. Kita boleh masukkan bawang. Dia kalau isi ni dia memang cepat masak. Kita bagi bawang tu sikit masak, tutup api, boleh angkat. Okey, hampa ni kami dah siap masak dah. So kami nak makan dulu. Sekejap lagi kami sambung buat kerja-kerja rumah lah. Cuci kuali, kami baru siap makan tadi. So cuci kuali dululah. Siap dah kau Ryan? Siap lagi? Sudah kain? Ha?
Cepat. Mi nak bubuh kat luar. Nanti apa hari ni kami bagi tugas dekat Ryan, suruh dia bubuh hanger dekat kain baju. Boleh lah kalau setakat nak orang kata apa, minta tolong kat dia. Untuk baju mereka tu dia tolong bubuh hanger. Sesaat lagi kami boleh sidai terus lah baju mereka. Cuma baju kami dia tak hati, baju kami dengan abah dia lah. Macam susah sikit dia nak sangkut. So kami minta tolong dia lah sangkut baju mereka tu. Tu dia boleh buat. Boleh tolong lah. Ni untuk esok lah. Esok kami akan sambung balik basuh kain. Esok kan siap-siap, esok tak kalut. So sekarang nak kemas pula lah kain hijau. Ini yang kami beli dari sana. Nah, letih bangun tidur tadi. Dia buat kerja tak nanti. Siap masak. Lepas tu buat kerja terus. Kalau ikut ni kami balik ni kami kena terus buat kerja. Sebabnya orang apa? Sebabnya ada customer order daripada Shopee. Customer kami tu order waktu kami sebelum kami cuti lagi. So kalau ikut tu memang kami nak kena buat dah. Tapi apa yang utama sekarang adalah kemas rumah dululah. Bila rumah kita bersih barulah senang kita nak buat kerja. Macam tu kami nak bersih-bersih lah dulu rumah baru kami buat kerja. Betul. Okey, ni tinggal hak ni je lagi. Ni kami punya anak kami lah ni, Afia. Dia tak banyak dah, kami nak kemas sikit kan. Lepas siap ni nak kata apa, nak sapu sampah. Lepas tu nak sediakan Ryan. Kain Ryan tu ada lagi sikit. Ada, pergi tengok. Cek, buka mata elok-elok. Cepat, Umi nak sedia kain. Okey guys, lepas siap ni kita sediakan lah. Ni nak sapu sampah. Sediakan dua kerja tu je lagi. Belum kita sediakan, kita bagi settle dululah dalam rumah pula. Okey, kita bagi settle dululah kerja dalam apa? Dalam rumah. Kami nak settlekan, lepas tu kami boleh rehat sikit. Besok dah nak start buat kerja dah. Kami nak sidai kain dulu. Kita tengok sat pokok kan. Kami nak tengok pokok kami, dah lama kami tinggal. Tengok pokok sat lah. Ni dia, ni pokok kami, pokok cabai. Pokok cabai yang kami beli semalam.
Jadi kita buat bagi elok lah. Kat sini pun tak terurus lagi. Kita tengok. Ini pokok kami ada kat luar. Panas. Aduh, kesian kan. Tak terurus. Nanti kita tengok. Kami nak tengok lelah ni pokok serai ni macam hidup segan ni pun. Untuk pokok serai kami tu kan, kami pun heran. Kalau kami tanam pokok serai mesti tak mau nak menjadi. Betul-betul panas. Dia tak sama dengan ni. Kat sana kat Kelantan. Kelantan dia panas sangat sana. Ini panas sungguh lah. Ini baju yang Ryan dah gantung tadi. Ni penghabiskan ni lagi nak sidai baju kain kami pula. Selesai yang ni, kami nak menyapu rumah pula. Buat kerja dari tadi sampai ke petang. Salahkan kita ni. Inilah tugas kita. Dia duduk di rumah kan sebagai seorang di rumah. Yang itu berakhirlah vlog kami hari ini. Kita jumpa lagi hampa di lain video. Bye. Assalamualaikum.